Okay guys, jumpa korang dalam Messi mencari nasi lemak. Weh, itu bukan Messi lah, misi. A few moments later. Lemak Hunter. Okey, kebetulan dekat Maxim Sentul ni ada satu kedai nasi lemak viral. Dia buka pukul 12 pagi sampai pukul 4 pagi. Jom kita try makan tengok. Okay guys, hari ni kita akan travel dengan Jamie. Jom tengok apa dia buat hari ni. Tuan dah sampai, berada ni baru nak buka. Kita tunggu guys. Nasi lemak biasa 3. Okey, yang ni portion dia kita orang beli biasa sebab kita orang nak rasa. Jom kita try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nasi lemak dia ni sedap. Sambal dia manis, pedas. Okey, memang cukup lah. Yang pentingnya dia ada kacang dengan ikan bilis kat dalam nasi lemak ni. Lagi-lagi timun. Banyak nasi lemak sekarang dah tak ada kacang, dah tak ada ikan bilis, dah tak ada timun lah. Memang sedap. Aku boleh bagi rating 7 lah. Korang aku nak bagi 9 sebab brother tu memang sample gila. Aku pergi dia layan memang sample gila. Lagi 2 tu rating tu aku bagi untuk brother. Okay guys, jumpa korang dalam next video. Lemak Hunter, gerak.